زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون صدق الله العظيم. Pernah dengar tak ayat ini? Baik, apa maksudnya tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah? Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gementar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, iaitu ayat-ayat Al-Quran, kepada mereka bertambah kuat imannya. Dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Masya Allah. Tuan-tuan, ibu-ibu, sahabat-sahabat, guru-guru yang dirahmati Allah, Lagi tadi tak tengok TV dah. pada malam ini kita nak berkongsi dan bertadabur, bertadabur dan juga memberikan makanan kepada hati kita. Ya, makanan kepada hati kita. Hati kita ni, makanan penyakit hati ni sebenarnya bukan sedikit. Penyakit hati ini sangat banyak. Malam kita dah banyak belajar tentang penyakit hati sebelum ini kan. Kuliah minggu lepas siapa ingat tajuk apa? Ah, Siapa ingat? Minggu lepas kuliah Juga tajuk apa? betul juga Nikmat syurga. sebab Nikmat syurga. Nikmat Nikmat syurga. syurga. Alhamdulillah, teacher boleh jawab. Nikmat syurga kan Kak Miss? Masya Allah, penyakit minggu lepas, penyakit hati, semua penyakit hati. Penyakit hati minggu lepas maksudnya apa? Bagaimana kita nak masuk syurga kalau hati kita itu sakit? Ya, jadi minggu ini kita nak sambung lagi. Sebenarnya perjalanan untuk belajar dalam Islam ini sangat banyak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ayat ini Allah sebutkan kepada kita, innamal mu'minun. Allah sebutkan kepada kita, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Allah highlight kepada kita pada malam ini, orang-orang yang beriman. Allah tak sebut wahai manusia. Ya, Allah tak sebut wahai orang-orang kafir. Kan ada di dalam Al-Quran Allah sebut wahai orang beriman, wahai orang-orang kafir, wahai manusia, wahai jin. Betul tak? Tetapi pada malam ini kita disentuh oleh Allah secara direct. Seronok tak? Walaupun nama kita tak disebut pun dalam Al-Quran ini, ya, seperti Maryam, tak pernah disebut. Tapi tuan-tuan, insya Allah Allah sebut nama kita itu dalam mukminun itu orang-orang beriman. Tetapi bila mana Allah mulakan perkataan orang-orang yang beriman di dalam ayat Al-Quran itu bermaksud serius lah. Ya, bermaksud serius lah kalau Allah nak sebutkan. Kalau permulaan ayat itu Allah sebut beriman bermaksud serius lah. Maksudnya, ya Allah jentik kita itu untuk jalan betul-betul direct nak pergi jalan orang beriman. Baik. Allah sebut sesungguhnya orang-orang yang beriman alladzina idza apabila zukirallah, apabila dia disebut, mendengar orang menyebut nama Allah. Orang menyebut nama Allah ini maksudnya apa? Adakah menyebut nama Allah je? Oh tidak. Ya, ulama menafsirkan bahawa menyebut nama Allah itu adalah menyebut sifat-sifat yang mengagungkan dan memuliakan Allah. Apa sahaja Al-Quran itu asal sebut nama, asal sebut perkataan Al-Quran itu semuanya mengagungkan Allah. Betul tak? Asal sebut je hadis, kalimah hadis, satu perkataan ni semuanya memuliakan Allah. Maknanya apa sahaja perkataan ya yang berkait dengan Al-Quran dan hadis itu semua memuliakan Allah. Dan orang beriman ni kalau mereka mendengar perkataan yang menyebut nama Allah yang berkait tentang agama dan juga Islam yang disebut berkaitan dengan Nabi dan hadis pasti wajilat qulubuhum pasti. Pasti apa? Pasti gementar hati mereka. Tuan-tuan, perkataan wajilat. Perkataan wajilat sini saya buka kamus Al-Asfahani. Ya, kitab bahasa Arab kalimah perkataan Al-Quran. Perkataan wajilat itu bermaksud uh, hati yang gementar. Hati yang takut, bukan hati yang gementar. Hati yang takut.
Tuan-tuan, hati ni. Dia sebut hati ya. Dia tak sebut sudur. Dia sebut terus hati. Maksudnya tuan-tuan, kita kalau dengar Al-Quran, kalau, baik, wajilat 10 buku. Kalau sebut wajilat, sebab tu dia sebut qulub. Bergetar itu mesti hatinya bergetar. Tapi tuan-tuan tengok bahasa Al-Quran sangat cantik. Tetapi saya nak kaitkan dengan kajian-kajian rawatan saya dan juga ilmu terapi Al-Quran. Berkaitan dengan ayat Al-Quran. Tuan-tuan tengok sangat menarik dan subhanallah, Masya Allah. Tuan-tuan tengok. Allah kata orang-orang yang beriman kalau dia dengar ayat Al-Quran, terutamanya yang berkaitan dengan ayat Al-Quran, wajilat qulubuhum. Dia akan gementar, bergegar, meremang. Ataupun ada istilah lain dia sebutkan dalam tafsir meremang, bergetar. Ya, baik. Qulubuhum, hati mereka. Tuan-tuan tengok peringkatnya. Allah sebut bergetar dulu hati ni. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, ya, bertambah kuatlah imannya. Tuan-tuan tengok. Tadi Allah sebut Zukirat, baru sebut saja nama Allah. Bukan baca ayat Quran lagi pun. Maknanya tahap iman kita ni yang paling tinggi tu, orang beriman ni kalau sebut je dulu, dia dah cukup takut. Tapi tahap kedua ni, iman ni, nak tengok. Tahap kedua iman ini adalah wa iza tuliyas alaihim. Bila mereka dibacakan ayat Al-Quran kepada mereka itu, bukan saja dah takut, tadi dengar nama Allah pun dah takut. Kalau saya dengar, saya cerita. Apa lagi hadis yang menceritakan? Peringkat yang kedua, kalau dibacakan kepada mereka, dengar ayat, orang baca ayat Quran tu, dia dah rasa Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza tuliyas alaihim ayatuhu zadatuhum. Kita dengar je ayat Quran tu, kita dah rasa, kita stop. Kita stop mesti kita nak dengar. Itu tanda-tanda orang-orang yang ada ciri-ciri tadi. Wa idza dzukirallahu wajilat. Dia dengar orang sebut je, dia dah stop. Dia belum, ah, dia hati dia dah bergegar. Bismillah. Baru tuan-tuan. Nampak tak? Ayat Quran ni cantik. Subhanallah Allah sebut. Lepas tu, wa idza tuliyas, bila dibacakan. Tuan-tuan tadi, zukiro dengan tuliyas tak sama. Zukiro sebut je. Bila sebut, bila tuliyas alaihim dibaca. Ya, terus bertambah iman mereka. Wa ala rabbihim. Iman mereka bertambah kepada siapa tuan-tuan? Allah sebut jelas dalam ayat Quran. Wa ala rabbihim. Bukan tambah iman kepada ketua mereka. Bukan bertambah iman kepada mak ayah dia, tak. Tetapi kepada Tuhan mereka. Kepada Tuhan mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka berserah sepenuhnya kepada Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Saya uh, nak kongsikan keindahan. Keindahan bagaimana uh, ayat Al-Quran Allah menceritakan kepada kita. Orang-orang ni, orang-orang beriman ini, mereka ini pelik. Mereka orang-orang yang beriman ini berbeza dengan orang-orang biasa. Sebab itu Allah mention betul-betul. Allah mention innamal mu'minun. Allah mention clearly mu'minun, orang-orang yang beriman, tuan-tuan. Sebab itu ciri-ciri orang-orang beriman ini sangat special. Cuba tengok apa specialnya orang-orang beriman pada malam ini. Bila mereka dengar orang sebut je nama Allah, belum lagi baca, belum lagi cerita panjang, tuan-tuan. Zukira, sebut je. Ya, sebut je nama Allah. Wajilat. Ya, bergegar hati mereka. Tak tak cerita panjang lagi pun. Tak baca ayat Quran. Tak baca tadabbur lagi. Tak baca tafsir lagi pun. Tak buat tazakur lagi pun. Tak buat huraian panjang pun. Tak perlukan 10 minit. 3 minit pun tak perlu.
Sebab itu tuan-tuan ya, pengalaman saya duduk dalam totik tu kan, tuan-tuan orang yang belajar Quran semua, dia nak kena present 3 minit je pun. Tetapi bagaimana mereka punya gementar bukan kerana presentation itu. Tapi kerana wajilat 10 bukan bergementarnya hati mereka itu sebab mereka dah dengar dah. Dengar tentang Allah itu pun dah cukup takut. Tetapi tuan-tuan, peringkat yang seterusnya wa idza tuliyat alaihim. Ya Allah, bila mereka itu dibacakan ayat Al-Quran kepada mereka zadat imana. Tuan-tuan, ya, zadat imana. Bertambahlah iman-iman mereka. Masya Allah, tuan-tuan. Dan wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang yang sangat berserah diri kepada Allah. Tuan-tuan, di dalam satu hadis menceritakan tentang ya bagaimana perasaan orang yang beriman ni. Perasaan orang yang beriman. Perasaan orang yang beriman ini, kata Ibnu Abbas, bahawasanya orang beriman berbeza dengan orang munafik. Ini kita nak semak malam ni. Hati kita ni, hati kita ni level mana? Baik. Kata Ibnu Abbas dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, dia orang beriman, hati dia berbeza dengan orang munafik. Orang munafik ini tuan-tuan sikit pun tak ada dalam hati mereka ingat kepada Allah. Ketika mana mereka buat apa-apa pun. Allah Akbar, tuan-tuan. Kita buat kerja, kita ingat tak Allah? Ke kita ingat, inilah tu. Ke kita ingat CCTV yang duk tengok kita tu? Ke kita ingat majikan kita tu? Saya selalu ingatkan staf-staf saya, bukan ingatkan saya. Ingatkan Allah itu yang selalu tengok kita, rakam kita. Ya, tuan-tuan dirahmati Allah. Ibnu Abbas kata lagi, orang munafik dia sikit pun tak ingat Allah dalam apa sahaja pun yang dia buat. Ya Allah, tuan-tuan. Masya Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, mereka sikit pun tak ingat. Jangan kata ingat beriman, mereka sedikit pun tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Sebab itu diceritakan tentang sifat orang munafik dalam Al-Quran ni. Ya, mereka orang yang suka sombong, mereka orang yang suka berbohong, mereka juga orang yang suka berkata depan, ya aku taat, tapi baru Allah kata dalam Quran ni baru pusing kepala mereka sudah ingkar kepada Allah. Dan perjanjian mereka di hadapan kata beriman kepada Allah itu dusta belaka. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dan mereka tidak melaksanakan solat ketika bersendirian. Ini tuan-tuan, kita nak semak malam ni tuan-tuan. Kita nak jadi orang yang hatinya wajilat wa idza dzukirallahu. Kalau disebut je nama Allah, sebut je pasal solat kita dah gementar. Betul tak tuan-tuan? Sebut pasal solat, sebut sedekah, tak perlu sebut ayat Al-Quran dah. Ya, sebut pasal perkataan-perkataan tentang amal ibadah itu sudah menunjukkan kita gerun. Ah, baca Quran, ya Allah. Kita tak baca Quran lagi hari ni, ya Allah. Contoh, kan, sedekah. Terasa tak dalam hati kita itu wajilat 10 buah gementar. Takut dalam hati kita, ya Allah, aku tak sedekah lagi ni. Ya, tak bagi duit dekat mak lagi ni. Tak bagi duit dekat ayah lagi ni. Kan? Ni ada hutang ni, tak bayar lagi ni. Macam tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, orang munafik, dia tak takut pada Allah. Bahkan kalau dia duduk seorang-seorang, tuan-tuan, dia tak solat. Orang munafik, dia solat ketika mana berada dalam orang ramai saja. Inilah jiwa orang yang bukan beriman. Innamal mu'minuna. Allah sebut tadi, saya katakan, Allah kata special pada malam ini. Allah sebut special betul. Allah sebut terus mukmin, orang yang beriman. Sebab itu tuan-tuan berhati-hati. Berhati-hati. Tanya pada diri kita. Ya, ketika mana orang ramai, masa tu kalau terdetik kita rasa, kan, kita pun buat keluar tasbih lah. Contoh.
kita pun buat itulah. Pause dulu tanya, Nazirah, kamu buat ini kerana siapa? Sebab itu tuan-tuan, antara ciri-ciri orang-orang munafik yang begitu obvious, yang begitu ketara, bila berada dalam tempat orang ramai, dia sangat bersemangat untuk buat ibadah. Berhati-hati. Inilah ciri-ciri orang munafik. Bukan ciri-ciri orang-orang yang beriman. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir yang menjelaskan tentang ayat ini. Takut tuan-tuan ya? Takut sangat. Nah, semak. Ya, sebab kita ini, iman kita tak bertambah. Kalau hati itu tidak bergetar bila kita dengar saja nama Quran, dengar saja nama sedekah, dengar saja nama sabar, dengar saja nama ayat Al-Quran, dengar saja semua perkataan-perkataan yang berkait dengan Al-Quran dan juga Islam, tak bergetar. Maksudnya, kalau tak bergetar, dia takkan tambah iman selepas itu. Sebab itu Allah sebut perkataan wa selepas sebut je, orang sebut je tentang Allah, dia bergetar dulu. Dia bergetar dulu hati. Belum, ya, belum lagi bertambah iman. Baik tuan-tuan, itu syarat nak bertambah iman. Kalau tidak bergetar jiwa takut kepada Allah tu, takkan bertambah iman. Dan orang-orang munafik juga, mereka itu juga tidak akan melakukan semua rukun Islam. Kalaupun mereka buat, hanyalah di depan orang ramai. Bila belakang, tuan-tuan, sebab itu tuan-tuan, kalau sedekah depan-depan orang ramai-ramai, banyak-banyak tu, cuba tak ada orang, cuba tak, cuba tak share dekat FB, dekat TikTok tu, banyak tak sedekah. Cuba, malam ni kita semak. Kita tak cerita pasal siapa-siapa pun. Ya, kalau contoh, kalau tak duduk sebelah influencer tu pergi kuliah ke, pergi program ke tu, rajin tak nak baca Quran? Ha, kita muhasabah diri kita. Kalau contoh, kalau orang-orang ternama tu tak komen kat FB kita, kita bersemangat tak nak post tentang ayat Quran, ya, tentang firman Allah, tentang apa sahaja kebaikan yang kita nak post. Kalau orang tak like kita, kita rasa seronok tak? Ini semua ya di antara uh, kita panggil tanda ukur iman kita pada malam ini. Adakah kita gemetar hati kita ni, betul tak kita ni adalah orang-orang yang benar beriman yang akan wajilat 10 bukum tu. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaulah sebab itu Ibnu Abbas mengatakan bahawa ayat ini kalau ada dalam diri kita, mereka itulah orang-orang yang beriman. Ya, mereka lah sejak saya jawab panggilan suami saya. Ya bang? Ya bang? Ya. Tengah kuliah bang. Kenapa bang? Okay. Saya letak dekat. Okay, okay. Hmm. Okey. Tuan-tuan topik mana tadi? Sekejap. Mana dah tadi? Pergi. Okey. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan tengok ya dalam surah Al-Anfal ini ayat pertama. Kan Allah sebutkan kepada kita tadi, orang beriman hatinya akan bila sebut dia nama Allah, hatinya bergetar. Dan bila dibacakan ayat Al-Quran akan bertambahlah iman mereka. Tuan-tuan, Allah sebut dalam, kita tengok dalam ayat yang ketiga surah Al-Anfal. Ayat ketiga surah Al-Anfal. Kita sambung ya. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Tuan-tuan, tadi kita belajar. Ya, tadi kita belajar Allah sebut dalam ayat apa? Ayat yang kedua itu orang-orang yang beriman, gementar hatinya, bertambah imannya. Dan mereka berserah diri. Baik tuan-tuan. Persoalannya, kita nak tanya kepada diri kita. Bagaimana ya hati tadi tu nak bergegar, bergetar bila dengar nama Allah? Bagaimana caranya lagi
nak bertambah iman dengan ayat, nak dengar ayat Quran tu, macam mana nak bertambah lagi iman? Baik, Allah jawab dalam ayat yang ketiga. Ya, bagaimana cara hati itu boleh bergetar bila dengar nama Allah? Allah sebutkan ayat yang seterusnya, iaitu ayat yang ketiga. Allah jawab, ya, iaitu orang-orang yang mendirikan solat. Sebab itu tuan-tuan, kalau orang yang tak solat, kau sebutlah apa je. Ya, sebut apa je yang dia dah tak solat mungkin berpuluh tahun, 10 tahun. Ya, hati dia dah kebal dengan dosa. Wa na'udzubillah. Sebab itu Allah kata di ayat yang ketiga, hati tu kalau sebut je, macam mana kita kata terlalu sensitif lah hati tu. Ya, tuan-tuan, vibrate, pegang je tu, zap, ada getaran elektrik tu, itulah hati ni, hati orang yang beriman ni. Dia punya dia punya sentuhan dia, ya, dia punya vibration dia, subhanallah, sangat sensitif. Kita panggil hidup. Hati ini terlalu hidup dan terlalu segar. Ya, kita hari ini kan, ya Allah, bukan nak cerita orang lain tuan-tuan, ni lalu depan masjid dengan azan pun masih terus lagi. Kita tak boleh berhenti pergi solat dekat masjid tu. Tapi hati tu dah bergegar tuan-tuan nak pergi solat tu. Kita masih lagi pos jalan terus. Balik kita solat dekat rumah. Allah ya tuan-tuan, ya Allah ya. Baik. Tuan-tuan, Allah sebut siapa tadi hati kalau dia nak hatinya bergetar beriman kepada Allah bila dengar dia, iaitu allazina yuqimuna salat. Mesti orang itu mendirikan solat. Lepas tu apa? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan mendermakan sebahagian daripada rezeki yang kami berikan kepada mereka. Tuan-tuan, orang yang solat, orang yang banyak sedekah, banyak infak, hati dia function luar biasa. Ya tuan-tuan. Ya, keadaan hati orang-orang yang beriman, ya, keadaan hati orang-orang yang beriman itu yang solat. Kan Allah sebut tadi orang beriman kan? Orang beriman itu yang solat dan bersedekah. Mereka ini hati mereka wajilat qulubuhum. Sebut je nama Allah, mereka pasti bergetar. Bahkan kalau dengar lagi orang baca ayat Al-Quran, tuliyas alaihim ayatuhu. Bertambahlah iman, bertambahlah iman mereka. Baik tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak? Ni kita nak kena pergi persoalan lagi ni. Solat je pun, kalaulah Ustazah, saya solat, tapi kenapa ya? Kalau orang sebut pasal Allah, saya tak takut pun. Ada tak tuan-tuan orang solat tapi buat dosa? Ada. Tuan-tuan, di dalam hadis menceritakan di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Seorang sahabat, ya, daripada 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 Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan hadis itu. Tuan-tuan, seorang sahabat Nabi, dia datang berjumpa dengan Nabi. Dia mengaku, ya, dia kata, aku pernah mencium seorang perempuan. Ya Rasulullah, bagaimana perbuatan aku itu ya Rasulullah. Kemudian Nabi mengkhabarkan kepada Nabi, maka turunlah ayat. Dia mengkhabarkan kepada Nabi, kemudian Nabi mengkhabarkan kepada dia ayat, dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua-dua tepi siang dan pagi dan petang. Tuan-tuan ingat tak ayat ni saya baca bila? Saya baca minggu lepas kan? Ah, saya baca minggu lepas kan tentang solat malam. Ingat tak? Tentang solat malam. Okey? Tentang solat malam. Tuan-tuan, tengok. Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua-dua tepi siang dan pagi dan petang dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang beriman. Surah Hud ayat 114. Abdullah berkata, lelaki itu bertanya, wahai Rasulullah, adakah ayat ini untukku? Baginda menjawab, ayat tersebut adalah untuk orang-orang yang melakukannya daripada umatku,
bukan untuk dia sahaja. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Tonton tengok seorang sahabat Nabi yang begitu sangat jujur. Dia buat dosa, pergi jumpa dengan Nabi. Tanya, ya Rasulullah, macam mana saya buat dosa? Ya, macam mana? Maka Nabi jawab kepada dia, buat baik. Buat baik tu maksudnya solat. Maka ia akan mencegah kamu daripada melakukan kemungkaran. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak pergi lagi, belajar lagi. Solat itu sebenarnya apa? Kalau lah kita hanya solat tapi kita tak faham pun sebenarnya. Kita solat ni macam adakah kita solat? Sebab itu ramai orang solat tapi melakukan dosa. Tuan-tuan, ya saya dapat DM kan. Saya sempat buka DM tu, tak tahulah 2 minggu sekali baru buka. Kebetulan takdir Allah, Allah izinkan saya buka. Mungkin Allah nak tolong betul orang tu. Saya pun buka tiba-tiba, Assalamualaikum Ustazah. Saya nak tanya pendapat Ustazah. Ustazah, saya ada buat satu dosa disebabkan seseorang ini. Tetapi Ustazah, orang itu meninggalkan saya begitu sahaja. Dan Allah dan Allah mengetuk pintu hati saya dan saya bertaubat. Tetapi saya rasa saya tak boleh maafkan orang tu. Sebab dialah yang mengajak saya melakukan dosa itu dan dia tiba-tiba meninggalkan saya begitu sahaja. Adakah saya tak boleh maafkan dia tanpa dia minta maaf kepada saya, tanpa apa-apa pun? Adakah salah Ustazah saya tidak memaafkan dia dan saya sering menyalahkan dia? Tonton tengok Hai, begitulah ya. Baik tuan-tuan. Lalu tuan-tuan, apa jawapannya adalah kita tengok. Dalam ayat Al-Quran, apa sahaja masalah? Mesti Allah sebut solat, infak. Solat, infak. Dia bergandingan di antara solat dan infak. Kenapa tak solat, lepas tu puasa? Solat mesti infak. Kawan Abi. Kalau kejap tuan-tuan ni. Kawan suami saya nak ambil baju. Suami saya dekat KL. Muhammad. Baju Abi dekat atas sofa tu bagi dekat kawan Abi. Okey tuan-tuan. Tuan-tuan tengok. Bagaimana sebenarnya Allah yang mengaturkan kehidupan kita ini sangat cantik. Tuan-tuan tengok ya. Ya, dalam plastik tu. Bagi dekat kawan Nabi. Okey, baik. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sejak kawan suami saya datang kat luar. Okey. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebab itu Allah sebut allazina yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kalau kita tengok dalam surah Al-Baqarah ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fih. Hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Betul-betul baju je. Surah Al-Baqarah yang kita selalu baca. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Orang yang beriman adalah orang yang beriman pada hari-hari perkara yang gaib dan menginfakkan hartanya. Infak lagi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, baik. Ulama menceritakan di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Kenapa? Ya, kenapa sebenarnya infak dan solat itu sering kali digandingkan? Baik. Ya, kenapa solat dan juga infak itu sering digandingkan? Ibnu Katsir berkata, tuan-tuan tengok bagaimana ulama menceritakan kepada kita. Ibnu Katsir berkata, dalam banyak ayat Al-Quran seringkali Allah memang menggandingkan di antara solat dan infak di dalamnya. Hal itu kenapa? Hal itu kerana
Solat itu tuan-tuan, kita ni kalau kita solat itu semata-mata hak solat ini, semata-mata itu adalah hak Allah saja. Ya, kita solat itu, kita berdoa, kita memuji Allah, kita mengagungkan dia, kita membesarkan dia. Itulah solat. Kita solat tuan-tuan semata-mata hak Allah saja. Dan pembuktian, nampak tak? Kita solat tu, kita bagi tahu Allah yang maha besar, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang tempat kita memohon pertolongan, Allah lah tempat kita. Semua kita berdoa daripada Allah yang maha besar sampailah habis. Kita besarkan Allah semua sifat-sifat pemberi rezeki dan sebagainya. Dan ulama menyebutkan kenapa solat selalu digandingkan dengan sedekah sebab Allah nak kita membuktikan sifat kehambaan kita yang kita sebut di dalam solat tu. Kau kata aku ini maha pemurah. Kau kata aku ini maha penyayang. Aku dah bagi dekat kamu rezeki. Ya? Aku dah bagi kepada kamu rezeki. Maka Allah kata, Allah nak kita buat baik sesama makhluk pula. Ha. Sebab itu di dalam solat, kita ini pembuktian kehambaan kita itu kepada Allah beribadah hanya pada dia. Dan termasuklah kita mengeksakan dia. Dan menyanjung. Ya, sanjungan seorang hamba kita terhadap Allah. Kita menyanjung Allah sahaja. Dan pengagungan dan penghambaan kita kepada Allah. Doa banyak kita dalam solat. Ya, lagilah solat subuh tuan-tuan. Ada doa kunut. Doa panjang. Allahumma hdini fi man hadait. Wa'afini fi man wa'afini fi man wa'afini fi man afait. Wa tawallani fi man tawallait. Doa. Banyak doa. Kenapa tuan-tuan? Kerana dalam solat itu, jadi saya sambung Sebab itu ada ulama juga berkata, kerana kerana dalam solat itulah pembuktian semua permintaan-permintaan yang kamu minta Allah akan bagi. Hebat tuan-tuan. Lepas itu, kenapa pula selepas solat perlu infak? Allah datangkan infak sebab pembuktian. Pembuktian kita ini sebagai hamba Allah, pembuktian kebaikan kita sesama makhluk pula dengan memberikan manfaat kepada seluruh makhluk seboleh-bolehnya Allah kalau boleh nak begitu. Masya Allah tuan-tuan. Sebab itu orang yang lebih diutamakan bila kita nak infak ini siapa? Keluarga kita. Yang kedua, hamba, orang susah. Ya, barulah pergi kepada makam-makam lain tu. Kan? Ah, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baik tuan-tuan. Seterusnya saya nak pergi sikit lagi. Saya janji tadi 9.30 dah 9.43 dah tuan-tuan. Astaghfirullahaladzim. Sikit lagi tuan-tuan ya. Okey. Ke 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 tak boleh dah. Ke kita tu sambung minggu depan. Okey tak apa. Kita sambung minggu depan je. Okey saya belajar nak menepati masa. Okey tuan-tuan. 9.30 je. Ya malam ni. Baik tuan-tuan dirahmati Allah. Kenapa jadi orang yang beriman? Okey. Kenapa jadi orang yang beriman? Kalau orang yang beriman itu hatinya bagaimana nak jadi orang yang gentar, mesti dia solat dan juga infak. Ya, bagaimana lagi nak jadikan dirinya itu orang yang benar-benar solat dan hatinya bergetar, tak semestinya dia solat tetapi hatinya bergetar, tidak. Ada lagi syarat selepas itu. Syaratnya tuan-tuan kita nak tengok solat kita ini sebenarnya macam mana. Ha, solat kita ni sebenarnya macam mana? Kita tengok Ibnu Abbas berkata. Ya, kan tadi wa yuqimu. Kan ayat yang ketiga tadi yuqimu. Tuan-tuan yuqimu mendirikan solat itu sebenarnya apa? Ada tiga pendapat ulama. Ibnu Abbas, Qatadah dan Muqatil. Ibnu Abbas kata orang yang mendirikan solat ini ada 5 benda dia buat dalam solat. 5 benda. Yang pertama, dia mesti menyempurnakan rokok dia. Jadi kalau tuan-tuan solat, rokok pun dah macam tak ada rokok. Tuan-tuan tak solat. Tuan-tuan tidak mendirikan solat. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Hak tu pun tak sempat baca. Masya Allah tuan-tuan.
Ibnu Abbas kata lagi orang yang mendirikan solat. Tuan-tuan, saya tak cakap orang yang solat kan. Saya cakap orang yang mendirikan solat. Allah sebut, Allah sebut apa? Yuqimunas solat. Baik, kenapa? Yang kedua, orang yang mendirikan solat itu dia mesti sujud. Kena belajar pula perkataan sajadah. Ya, sajadah itu perbuatannya macam mana? Ah, tangan diletakkan di atas betul-betul. Ini tangan pun tak letak dah sujud. Dahi kena dekat situ, ya Allah. Ini semua tuan-tuan perbuatan untuk meletakkan diri kita sujud rendah kepada Allah. Kalau kita tak boleh letak step by step sujud, tak solat tuan-tuan. Tak solat. Kita tidak mendirikan solat. Yang ketiga, yang dua lagi tu kita sambung minggu depan. Orang yang mendirikan solat itu bacaan. Bacaan, dia mesti baca semua bacaan-bacaan yang ada dalam solat. Bacaan yang wajib, ya, bacaan yang sunat dan sebagainya. Yang keempat, orang yang mendirikan solat itu menjaga waktu-waktunya. Maknanya 5 waktu sehari sekali ni tuan-tuan. Kalau dia tak solat 5 waktu sehari sekali, dia tak mendirikan solat tuan-tuan. Masya Allah. Sebab itu persoalan besar. Kenapa wajilat 10 buku tak ada langsung getaran? Tuan-tuan, saya nak cerita dekat tuan-tuan ni. Saya buat rawatan, parent masuk dalam bilik rawatan. Ada parent yang tak ada perasaan langsung bila saya baca. Okey puan, saya biasa saya akan mulakan, saya kata okey puan, saya nak mulakan rawatan ya. Oh, ada ayah, biasanya ayah lah. Ada ibu. Next baru ni kes ibu. Ibu masuk tak ada perasaan je. Tuan-tuan, kalau mana saya nak buat label dekat bilik saya tu kan, lepas masuk bilik rawatan itu. Bilik bergetarkan, bilik menggetarkan hati. Bertambahnya iman. Kalau tak bergetar tu, silalah keluar. Contoh je lah. Kan? Yes, tuan-tuan. Dan ada ayah masuk dalam bilik rawatan saya, duduk tekangkang main handphone. Allahu Akbar. Saya rasa macam, ya Allah, kau ampunkanlah dosa dia, ya Allah. Kau permudahkanlah bagi dia, ya Allah. Aku nak bantu anak dia, ya Allah. Kaulah yang akan memberikan kesembuhan segalanya, ya Allah. Jagalah hati ni. Tuan-tuan, ni hati ni, tuan-tuan. Macam doktor kan, dia nak doktor atau semua-semua yang buat kerja kan. Ya, dah datang pun buat perangai dekat dia. Saya kata, ya Allah. Sebab itu tuan-tuan, kalau saya merawat ni, kadang-kadang ada masa saya baca panjang. Sebab apa? Itu proses. Proses nak bersihkan hati saya dulu. Oi, nak bersihkan hati saya dulu. Sebab ini, sebab itu tuan-tuan, nak baca ayat Quran itu bukan satu benda yang anda baca ayat Quran je. Ustazah tu dia baca Fatihah je. Cuba baca je nak tengok. Cuba baca. Yang nak menggegarkan hati itu bagaimana? Ya Allah, nak jadi perawat ini kalau hatinya tak bersih, tak jaga, ya Allah. Baik, tuan-tuan, cukuplah malam ni kan. Pergilah tidur belaka. Okey, baik tuan-tuan, saya ucapkan terima kasih. Kita akan sambung. Saya tadi baru sampai yang keempat, saya habiskan sikit. Yang kelima, menjaga kiblat. Dah, menghadap kiblat. Itu erti mendirikan solat oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Alhamdulillah, sampai di situ sahaja pada malam ini. Moga-moga Aisyah ingat minggu depan sambungannya. Biar habis tajuk ini, tak apa. Tak ada sikit lagi, tak habis lagi. Saya nak bawa. Baik. Ilmunya sangat panjang, Masya Allah. Saya cari-cari tuan-tuan ya, Masya Allah. Baik tuan-tuan, sampai di situ saja. Ada soalan ke? Dipersilakan. Ada soalan tak? Tak ada, Ustazah. Ada di ruangan komen, Saza dah jawab ke? Oh, ada mana? Cuba baca Teacher Aisyah. Di ruangan chat daripada Kak Miss, bagaimana kalau dalam keadaan separa sedar, kadang kita buat ibadat atau kebaikan, ia auto terlintas. Bagaimana kalau dalam keadaan separuh sedar? Dia auto terlintas tu macam mana Kak? Apa maksudnya? Macam kita buat, macam tu okay, mungkin sebab dah terbiasa buat, lepas tu macam apa? Yang macam tu terlintas lah kita.
Datang masa waktu kita solat je lah. Kita tak fikir apa. Oh, faham. Ah, Faham? dia macam apa, dah macam Macam rutin. rutin. Faham? Okey, baik. Jadi terima kasih soalan Kak Mi. Kak Mi tanya soalan. Kalau kita buat Ustazah, jadi macam rutin je. Tak rasa, tak feel pun nak pergi solat tu tak feel. Tak rasa, tak rasa tuliyat alaihim. Tak rasa tuliyat qulub. Tak rasa bergetar hati tu. Dan sudah pastilah tidak ada selepas itu wazadat iman. Tak bertambahlah iman tu. Faham tak? Baik. Jadi persoalannya di situ tadi, balik kepada tadi tu. Persoalannya, kita tidak mendirikan solat yang 5 tu. Dia dah datang dah kat belakang ni. Apa, nak bagi ceramah ke apa? Nak. Ni, maksudnya kena balik kepada yang berkata Ibnu Abbas tadi. Mendirikan solat itu adalah 5. Ya? Jadi kalau kita tidak mendirikan solat rukuk, sujud, menjaga 5 waktu. Kan? Apa lagi tadi? Aduh, saya pun terlupa. Bacaan dalam solat, ya. Lepas tu menghadap kiblat. Ini baru pendapat yang pertama. Kita nak menariknya, kita nak tengok pendapat dua lagi ulama yang menceritakan apa itu mendirikan solat. Baik. Kemudian kalau kita penuhi betul-betul sebenarnya aku mendirikan solat ini kena ada benda ni. Kemudian kita tahu kita ni nak pergi menghadap siapa. Dan solat itu sebenarnya, tadi yang kita baca tadi awal-awal itu, ulama kata apa? Solat itu adalah di mana kita membuktikan penghambaan dan pengabdian. Membuktikan penghambaan dan pengabdian diri kita kepada Allah. Kita betul-betul nak membesarkan dia. Kita betul-betul nak mengagungkan dia. Kita betul-betul nak menyebut, membesarkan Allah. Tiba-tiba berdiri sampai situ, Allahu Akbar. Tuan-tuan marah tak kalau ini ujian. Tuan-tuan marah tak kalau staff datang buat muka tak ada perasaan? Ini bukan saya lah. Semalam isu staff saya. Baru masuk kerja, muka tak ada perasaan. Saya dah biasa. 15 tahun berjumpa dengan staff yang tak ada perasaan dan macam-macam ragam. Saya ketua guru saya kan. Ketua guru saya. Dia jumpa saya. Saya tak puas hati. Ustazah. Saya geram tengok muka dia. Saya kata sabar. Biasalah tu saya kata. Ustazah kata sabar kat saya. Tak boleh Ustazah dia kata. Yelah sabarlah. Nak buat macam mana? Saya dah nampak dah mukanya memang hari pertama tu. Besok tak ada dah lah tu. Ustazah ni ya ke? Dah. Malam tu terus. Biasa saya. Dah makan garam. Ya, dah boleh baca body language. Sabar, ya Allah. Okey, baik. Kena ada perasaan. Ya, tak boleh ada auto-auto. Jadi bila semakin belajar, saya percaya. Okay? Percaya hati Kak Miss, hati saya, hati sahabat-sahabat. Tidak kita auto pula jadi uh, berjilat 10 burung tu. Baik, soalan yang kedua, Wan. Ustazah, saya pernah ditanya, kenapa orang solat tak tinggal, tapi sikapnya tak seiring dengan solatnya? Kenapa boleh jadi macam tu, Ustazah? Contohnya orang tu solat tapi mulutnya laser dan suka mengumpat. Ya, ya tuan-tuan. Sebab apa? Sebab semasa dia solat, mulut dia tu, kan? Bila kita solat, tuan-tuan, mulut ni, kau auto tak memuji Allah ataupun kau benar-benar nak memuji dan mendirikan untuk membesarkan Allah ketika dalam solat. Nak pergi solat ni. Kita dah tahu dah. Kalau nak pergi solat, maksudnya kita ni, kan, kita nak jumpa dengan Allah yang maha besar sangat-sangat. Okey, kalau kita dah mula Allahu Akbar. Hmm. Allahu Akbar. Tu tak ada perasaan tuan-tuan. Cuba bayangkan. Allah kata nanti. Orang yang solat ketika di dunia. Macam tu. Allah kata nanti aku campak. Macam kain buruk dekat muka kamu solat. Macam tu lah tu. Sabar tunggu. Kan? Allah tengok kecil besar je sekarang. Tapi tak macam tu lah Allah tu. Jawapan saya, orang yang solat tetapi tidak seiring dengan kerana dia solat dengan mulut dia tidak membesarkan Allah pun pada hati dia, pada akal fikiran dia dan pada perbuatan. Tangan angkat dengan tuan.
Allahu Akbar. Tak ada apa, tuan. Ya? Lepas tu baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dia tak tahu pun yang dia baca tu apa. Sebenarnya kita baca dalam solat untuk kita membesarkan Allah sahaja, memuji Allah segala-galanya. Tak tahu. Kan? Jadi, di antara perkara besar orang yang solat tetapi tak seiring akhlak dia sebab dia tidak mendirikan solat. Ya, dia memuji Allah, membesarkan Allah. Tak, dia tak buat semua benda tu dalam solat dia. Kerana itu, solat itu tidak membentuk peribadi dia. Kan? Orang yang solat tadi membesarkan Allah, sudah pasti hati dia rendah. Siapa yang nak mengagungkan Tuhan dia? Siapa yang, oh Tuhan, maaflah Tuhan, saya minta maaf ya Tuhan. Dia benar-benar minta maaf kepada Tuhan dia. Sebab hati dia benar-benar rendah. Nah, sama lah macam tu. Kita solat dengan Allah, ya Allah. Kau lah Tuhan yang maha pemurah, ya Allah. Kau telah beri aku banyak nikmat, ya Allah. Tak ada, tak ada, tak ada semua tu. Jadi sebab itu hatinya tak rendah. Dia memang sombong dengan Allah waktu dia dalam solat pun. Jadi di luar, dia tidak akan dibersihkan oleh Allah di atas semua. Dan Allah kata tadi, seorang sahabat pergi jumpa Nabi sebab apa? Dia buat dosa. Kalau kau solat, dia akan menghapuskan. Jadi dia tidak solat lah tuan-tuan. Okay? Sama-sama Kak Puan Kamsiah, sama-sama. Masya Allah jawapannya rukun-rukun solat perlu sempurna. Ya betul. Okey, habis sudah kelas kita pada malam ini. Di TikTok tak ada soalan Okay, kalau tak ada soalan, saya minta maaf tuan-tuan. Saya cubalah tuan-tuan ya. Tak naklah ambil masa lama-lama. Paling kurang sampai pukul 10 sahaja. Baik, insyaAllah. Terima kasih pada malam ini. Saya ucapkan terima kasih kepada guru saya. Ya, semoga Allah merahmati daripada duduk main TikTok tu dengan kuliah ustazah lagi bagus. Kan? Okey. Saya ada hal sebenarnya nak keluar ni sebenarnya. Okey, terima kasih semua.